kata bawang putih ini boleh bunuh kuman, tapi macam mana dengan probiotik yang kita makan hari-hari tu? Mati sekali ke? Setiap kali kau potong bawang putih tu, bau dia kuat kan? Tu bukan bau biasa-biasa. Itulah dia alicin, senjata rahsia yang ada dekat bawang putih. Benda ni power gila lawan kuman. Dari kuman perut sampai bakteria degil macam staph. Semua dia boleh sapu. Tapi jangan risau, bawang putih ni tak sapu semua sekali. Yang baik dia jaga, yang jahat dia clearkan. Probiotik macam Lactobacillus dan Bifidobacterium. Dia bagi makan lagi ni. Mantap kan? Lebih 70% sistem imun ni duduk dekat usus. Bawang putih bantu clear kuman jahat, bagi makan kat probiotik dan boost askar imun kita macam NK cells dan macrophage. Nak guna power bawang putih ni, senang je. Potong kecil, biar 10 minit dulu, baru makan. Jangan terus masuk kuali, nanti hilang alicin dia. Tapi kalau masak pun, still ada bahan power lain yang itu bantu lawan radang dan jaga jantung kita. Jadi, bawang putih ni bukan musuh probiotik. Dia adalah satu geng, dapat bantu jaga usus dan imun sekali. Nak lagi tips sihat yang lebih sesuai untuk Malaysian? Follow My Party sekarang.